Antara soalan yang selalu saya terima, Encik Firdaus, kenapa harga emas sekarang jatuh sedangkan berlaku peperangan? Selalunya apabila berlaku peperangan, harga emas akan meroket naik. Apa yang saya boleh share mengikut apa yang saya belajar daripada guru-guru emas, harga emas ni kita tak boleh nak predict. Kita tak boleh nak jangka, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Banyak faktor yang menyebabkan turun naik harga. Memang betul. Selalunya apabila berlaku peperangan, harga emas akan naik. Tapi kali ini, peperangan antara US dan Iran, kalau tuan-puan perhatikan pada awal-awalnya, memang harga emas naik, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dalam hujung-hujung ini, tuan-tuan dan puan-puan, harga emas mengalami kejatuhan. Secara teorinya, tidak ada siapa yang boleh menjangkakan harga yang tepat, harga yang betul. Walaupun berlaku krisis dan peperangan, harga itu semestinya naik. Ada waktu harga akan turun macam sekarang. Yang lebih penting, sama ada harga emas naik atau turun, berlaku peperangan ataupun tidak, kita mesti membina simpanan, menyimpan secara konsisten, mengikut bajet, agar kita satu hari nanti, tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai simpanan emas yang mencukupi. Apabila berlaku sebarang kegawatan, kita ada emas yang boleh dijadikan sebagai talian hayat ataupun sekurang-kurangnya insurans terhadap kewangan. Maksudnya, kita boleh melindungi nilai kekayaan kita hari ini agar tidak terkesan pada kewangan yang tidak menentu, supaya nilai kekayaan kita kekal. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang nak mula simpan emas hari ini, boleh hubungi saya, tekan jemputan sign up. InsyaAllah saya akan bantu. Ingat emas, ingat public gold.